إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah kita sambung kelas kita pada hari ini. Semoga Allah berikan pemahaman Quran kepada kita. Allah mudahkan kita untuk memahami Al-Quran dengan mengetahui serba sedikit kata kosa-kosa kata Quran ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita mulakan kelas sambil tunggukan kawan lain masuk ni, kita go through mufradat yang lepas. Okey, saya baca, tolong terjemahkan . Wa idh qultum ya Musa. Siapa ada nak terjemahkan? Dan ingatlah ketika Ketika kamu telah berkata pada Musa. bukan ya Musa, wahai Musa. Dan ingatlah ketika engkau berkata wahai Musa. Ada pembetulan situ sikit . Okey. Lan nasbira ala ta'ami wahid. Tidak akan kami bersabar ke atas makanan yang sejenis. Okey. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard. Maka mohonlah oleh engkau bagi kami akan Tuhan engkau, ia mengeluarkan bagi kami Minma dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Daripada Baqliha sayur-sayuran, sayur, okey. sayur-sayurannya, mentimunnya, mentimunnya, seliha, kacang bawang putihnya, bawang putih dan kacang adasnya, dan kacang bawang dal. merahnya. Kacang dal orang apa nama, orang Indonesia panggil kacang adas, kita panggil kacang dal. Basaliha dan bawangnya. Bawang merahnya. Bawangnya. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Dia telah berkata, adakah kamu meminta yang ia lebih rendah daripada yang ia lebih baik? Kamu menukar. Menukar. Adakah kamu mahu menukar yang dia lebih rendah dengan yang ia lebih baik? Siapa yang berkata tu? Man qala? Nabi Musa alaihi salam. Naam. Ibitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Turunlah kamu ke Pekan, maka sesungguhnya bagi kamu apa yang kamu minta. Wa duribat alaihimul dhillatu wal maskanah. Dan telah ditimpakan ke atas mereka kehinaan dan kepapaan. Wa ba'u bi ghadabin min Allah. Telah kembali dengan kemukaan. Wa ba'u. Layak mereka. Dan melayakkan patut dan patut telah patut. Melayakkan mereka. Permukaan daripada bi ghadabin min Allah. Permukaan dengan kemukaan daripada Allah.
daripada Allah. Okey. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Itu disebabkan mereka adalah mereka ingkar dengan ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dan mereka telah membunuh para nabi mereka membunuh kan telah mereka dan mereka membunuh membunuh para nabi dengan tidak Dengan tanpa. sebab dengan tanpa kebenaran. Dengan tanpa sebab yang benar, dengan tanpa kebenaran. Maknanya dia bunuh tu tanpa ada sebab yang betul. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu disebabkan kedakaan dan adalah mereka melampaui batas. Dan mereka dalam melampaui batas. Kita tengok ayat yang seterusnya, ayat 62. Sorry lah kelas kabut sikit bila saya bagi ramai orang bercakap. Saya kalau kelas dulu, saya pilih seorang okey terjemah. Tapi lepas tu saya dapat maklumat orang takut. orang takut masuk kelas, nanti ustaz suruh ni. Jadi saya tak point. Jadi saya pun kata bacalah ramai-ramai. Maknanya siapa yang nak baca, nak terjemah, terjemah. Saya tak sebut nama siapa-siapa. Okey, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin. Sesungguhnya orang yang mereka telah beriman dan orang yang mereka orang Yahudi dan Nasrani, sabiin apa? Sahabat-sahabatnya. Golongan agama. Sabiin golongan agama. Sobiin tu dia kena panggil sobiin lah. Sobiin, golongan-golongan sobiin. Sobiin tu tak, dia ada banyak tafsiran dia. Tetapi daripada segi bahasa, sobiin ni orang-orang yang meninggalkan agamanya. Daripada segi bahasa. Daripada segi bahasa. Jadi sebab itu Nabi Muhammad dan para sahabat juga ada yang digelar sebagai sobiin. Dan kerana orang-orang musyrik Mekah tu kata mereka ini sabiin, mereka ni meninggalkan agama tok nenek mereka. Daripada segi istilah, ini banyaklah pendapat. Ada yang kata dulunya pengikut Nabi Ibrahim, ada yang kata dia golongan yang telah keluar daripada Islam dan kemudian ada sebab malaikat, ada sebab bintang, ada sebab matahari. Jadi dia macam ada kumpulan yang tertentu, yang tak dapat dipastikan dengan tepat yang mana satu. Jadi kita katakan mana-mana golongan lah. Ayat ni dah bagi tu mana-mana golongan. Man amana billahi wal yaumil akhiri. Siapa yang telah beriman kepada Allah dan hari akhirat dan telah melakukan kebajikan. Dan melakukan amal-amal soleh lah. Amal-amal soleh. Kebajikan tu tak boleh tepat lah, kita katakan amal-amal soleh. Perbuatan yang sebahagian daripada agama yang agak baik. Falahum ajruhum 'inda rabbihim. Maka bagi mereka ganjaran mereka di sisi Tuhan mereka. Balasan dari sisi Tuhan mereka. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan tiada ketakutan ke atas mereka dan tidak mereka bersedih hati. Okey. Jadi kita sambung hari ini ke ayat 63 dan seterusnya. Kenapa decline? 63. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur
خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Ada bising. Siapa ada background, bunyi background? Baik. Wa'idh dan apabila akhadna daripada kalimah akhadha, tapi bila dia tambah na ataupun ta tu ke dimatikan perkataan yang hujung itu. Akhadna, kataba jadi kata betul, dia matikan. Jadi daripada akhadha dia jadi akhadna. Dia tak boleh jadi akhadhana. Dia jadi akhadna. Jadi kalimah akhadna lah gabungan akhadha dan nahnu. Na tu kami. Kalimah akhadha betul fi'il madhi dan dia maksud telah mengambil. Jadi kalimah akhadna kami telah mengambil. Akhadna kami telah mengambil. Mithaqakum, mithaq. Sekejap saya nak cek mithaq ni ada memang dah belajar ke? Perjanjian. Ada ke? Perjanjian. Dah jumpa ke sebelum ni? Dah. Ada dalam ayat. Ada 27. ayat 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 27. 27. Ada 27. Wa id akhadna mithaqakum. Kata dasar akhadha ni kita dah jumpa banyak kali. Semuanya bermaksud ambil lah. Yu'khadhu, ittakhadha, ittakhadhi, akhadhat. Sekarang akhadha. Maknanya mengambil. Dan banyaklah digunakan dalam ayat Quran ni. Akhadha. Wa id akhadna apabila dah ingatlah ketika kami telah mengambil mithaqakum, perjanjian-perjanjian dengan kamu. Perjanjian dengan kamu. Sorry, bukan perjanjian. Perjanjian kamu. Itu perjanjian dengan Bani Israel. Allah ingatkan mereka. Jadi kemudian bukan itu saja, Allah kata wa rafa'na fawqakumut tur. Dan waw ni dan rafa'a. Asalnya rafa'a jadi rafa'na. Kami telah angkat. Rafa'a jadi rafa'na, telah mengangkat. Jadi kata rafa' yang meninggikan, mengangkat, memuliakan pun boleh. Kalau kita belajar bahasa Arab, saya tak ajar kelas ni, saya pernahlah ajar. Kalau maknanya bila dia baris hadapan, Allahu Rasulu Ahmadu Kafiru, dia hujung UU tu dia adalah dalam bentuk dipanggil bentuk rafa' yang dinaikkan. Dalam bahasa Melayu mungkin saya rasa kalimah seperti merafak sembah. Merafak sembah orang Melayu kita dulu kan merapak sembah kepada sultan. Mungkin diambil daripada kata dasar ini. Jadi dia semua kalimah-kalimah dalam Quran merujuk kepada benda-benda yang diangkat. Jadi di dalam ni maksudnya meninggikan ataupun mengangkat. Saya mengangkat lebih sesuai ke, kejap saya betulkan nota. Dalam ayat ni dia lebih pada mengangkat ni. Sekejap saya betulkan. Dia bukannya meninggikan lah, mengangkat. Memang Allah angkat betul-betul. Angkat betul-betul ni. Rafa'a mengangkat. Mengangkat. Wa rafa'na fawqakum. Apa fawqakum? Atas mereka. Atas kamu. Atas kamu. At-Tur adalah nama satu gunung. Gunung Tur. Lepas tu Sina tu macam kita panggil Tur Sina. Sina tu maksudnya gunung ataupun bukit. Jadi Tur Sina adalah Bukit Tur. Jadi nama dia adalah nama khas bagi Bukit Tur. Sekarang ni di Sinai. Di Sinai. Daripada kata dasar Tur itu maksudnya dia adalah maknanya kata dasar itu. Maksudnya atwar, menaikkan. Tetapi dalam kes ini dia bermaksud Bukit Tur, nama. Nama khas. Tur. Jadi ini adalah apabila Allah mengangkat Bukit Tur di atas orang Yahudi pada zaman dahulu, kerana degil sangat Allah gunakan kekerasan, angkat betul-betul
bukit tu, gunung tu atas mereka, kalau tak taat, gunung ni jatuh atas engkau. Jadi angkat memang secara fizikal. Jadi arahan diberikan kepada mereka, khudhu ma atainakum biquwwatin. Khudhu bermaksudnya pegang. Khudhu kepada fi'il jamak, kata arahan. Kata arahan, kamu peganglah. Kamu peganglah, ambillah, maknanya ambillah. Mungkin kata ambil lebih sesuai kot. Kan? Ambil. Kejap saya tulis, kamu ambillah. Rasanya kalau terjemahan orang lain, dia tak mana, pegang ke ambil? Saya lama Ambil. 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 Ambil ambillah, kamu ambillah. Saya betulkan. Ambillah. Jadi saya betulkan nota. Kamu ambillah. Maksud mengambil. Dan kita sebelum ni pun kita dah jumpa dah akhadha, ambil. Yang ni khudhu ni arahan kepada ramai orang untuk ambil. Kalau kepada seorang untuk ambil apa? Khus. Khudh. Khudh saja. Bila untuk ramai orang tambah je waw alif. Khudhu. Kalau seorang khudh. Khudh. Okey, khudh, ambillah kamu ma. Apa maksud ma? Apa yang? Apa yang atainakum. Yang kami telah berikan kepada kamu. Kami telah berikan kepada kamu. Kami atai telah beri, na kami kum kamu. Atainakum apa yang kami telah beri kepada kamu. Ba dengan quwwah ini senanglah nak ingat. Quwwah sama dengan bahasa kita, kuat. Maknanya pegang kuat-kuat. Quwwah dalam bentuk isim masuk kekuatan, biquwwatin, dengan kekuatan. Maksudnya adalah dia pegang kuat-kuat lah. Pegang kuat-kuat tu maksudnya amalkan betul-betul. Kita pun dah gunakan dalam bahasa kita. Macam Langkawi pun dia, lang tu helang, kawi tu daripada perkataan qawi, lang yang kuat. Lang asalnya lang qawi. Sebab itu kalau tengok ada patung lang tu kan, lang qawi. Patung orang Melayu jadi lang qawi lah. Jadi itulah maknanya arahan kepada mereka setelah diberikan dengan ancaman. Diangkatkan gunung Tur atas mereka, pegang dengan apa yang dah diberikan kepada kamu dengan kuat. Maknanya pegang kuat tu pegang betul-betul lah. Wadhkuru ma fihi, apa dia? Wadhkuru Ingatlah kamu apa di dalamnya. Okey, maknanya ingat. Maknanya ambil pengajaran. Dia bukan ingat sajalah. Selalunya apabila dikatakan ingat tu ambil pengajaran. Sebab itu kita kata tazkirah itu nak ambil pengajaran lah. Tazkirah nak berikan peringatan kepada orang, bagi orang ingat balik, iaitu ambil pengajaran. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Mudah-mudahan kamu bertakwa. La'allakum tattaqun. Habis ayat 63. Selepas itu mereka memang, waktu tu mereka mengakulah. Mereka memang mengaku untuk terima. Takut, dalam keadaan takut. Sampaikan dia orang sujud tu kepala sambil tengok gunung. Maknanya mereka sujud atas pipi. Dan sampai sekarang ada golongan Yahudi yang sujud atas pipi. Dia tak sujud atas dahi, sujud atas pipi. Sebab dia tiru perbuatan tok nenek mereka yang dahulu. Baik, ayat ke-64 adalah kesinambungan daripada ayat tadi. Mereka telah mengaku, tak disebutlah ayat ni tapi disebut di dalam ayat lain, mereka mengaku untuk terima. Tetapi selepas mereka terima, thumma tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Tawallau, telah berpaling. Thumma maksudnya kemudian. Lama ke cepat kalau thumma? Lama. Dalam thumma tu dia selepas tetapi dalam masa yang lama. Tawallaitum, tum tu kamu ataupun kalian. Tawallai tu dalam bentuk fi'il madhi maksud telah berpaling. Tawallaitum, kamu telah berpaling. Daripada kata dasar
waw lam ya. Waw lam ya. Jadi yang ini selalu wali ambil kat sini, wilayah ambil kat sini, kan. Jadi banyaklah perkataan wali ni 232 kali digunakan dalam bahasa Arab pun banyak. Jadi wali tu rapat, dekat. Wali kita adalah orang yang rapat dengan kita. Lagi apa? Berada dalam kuasa. Jadi wilayah, kan, wilayah. Jadi maknanya bila dipanggil wilayah itu adalah wilayah di bawah kekuasaan orang tertentu. Mengambil orang sebagai kawan, wali juga. Wali juga yang melindungi kita, kan. Bila kata Allah itu wali, maknanya Allah melindung kita, mempertahankan kita, penolong kita, sekutu kita, penjaga, pewaris, pembela, apa lagi? Okey, yang lain-lain tu mungkin penggunaan yang tak biasalah. Tetapi wali ni adalah dia bermaksud berpaling ke arah sesuatu. Jadi dia mungkin berpaling ke arah sesuatu atau berpaling melawan sesuatu. Maknanya berpaling tu berpaling meninggalkan ataupun berpaling menghadap, kan. Fawali contohnya dalam ayat Baqarah juga, fawalli wajhakum syatral masjidil haram. Berpalinglah kamu, menghadaplah kamu kepada Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Jadi dia perbuatan untuk berpaling, sama ada berpaling ke arah ataupun berpaling ke belakang. Di dalam keadaan ini dia maksud berpaling ke belakang lah, kan? Berpaling ke belakang. Thumma tawallaitum. Kemudian kamu telah berpaling. Min ba'di dzalika, apa maksudnya? Daripada sesudah itu. Daripada sesudah itu. Maksudnya dah berjanji nak ikut, berjanji nak pegang Taurat betul-betul, tetapi kemudian berpaling, meninggalkan, kan. Berpaling 180 darjah. 180 bukan 360. Orang selalu kata, dia pusing 360 darjah, kau tahu tak? Lah, kalau pusing 360 darjah, dia patah balik. Jadi orang tak belajar matematik ke apa. Jadi dia pusing 180 darjah. Itu betul. Jadi berpaling, tumatawal tu mereka berpaling selepas itu, kan. Falaula, jadi Allah kata falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Maknanya Allah masih lagi beri harapan kepada mereka. Falaula, fa maka lau, tidak. Kalau macam kalau lah, kan. Jika atau kalau, senang nak ingatlah, digunakan sebanyak 35 kali dalam Quran. Jadi falaula, jika tidaklah. Jadi fa maka jika tidaklah. Falau maka lau tidak. Falaulah tu kira ni lah, jika tidaklah. Senang kita ingat. Kalaulah tidak kerana. Kalaulah Allah tidak. Kalaulah macam itulah, kan. Kalaulah Allah tidak, fadlullahi alaikum. Fadlullah itu maknanya memberi kurnia, kan. Dia dalam bentuk isim, kan. Fadlu itu maksud kurniaan. Yang bermaksud kelebihan, melebihi pun ada, nanti kita jumpa penggunaan ayat dia. Yang ini bermaksud kelebihan. Sebab tu kita kata fadilat. Fadilat. Tak tulis contoh. Fadilat tu maksudnya kelebihan lah. Kelebihan buat ini, kelebihan buat itu, kan. Fadilat. Kadang-kadang tengah ajar tu baru keluar dia punya contoh tu. Kalimah fadilat diambil dari kata dasar ini. Fadlullahi, falaula fadlullahi. Kenapa bukan fadlullahu? Bukan, ataupun fadlullaha. Karena mudhaf ilahi, Ustaz. Mudhaf ilahi. Mudhaf ilaih. Okey. Maknanya kepunyaan, kan? Mudhaf ilaih, kan? Maknanya kurniaan Allah. Kurniaan itu Allah yang bagi. Kurniaan itu milik Allah. Fadlullahi, kan? Dia tak boleh fadlullahu ataupun fadlullahi. Maknanya ini dia dimajrurkan. Maknanya dia jadikan huruf jar, kan? Kerana dia fadlullahi ini adalah mudhaf idafah, kan? Idafah ataupun mudhaf ilaih. Tak apa, ini belajar nahwu lah.
Saya tak sempat nak ajar Nahu. Kalau ajar Nahu, lagi lama kelas kita ni. Tapi sambil-sambil tu saya sentuh lah. Saya sentuh. Jadi ini adalah apabila idhafah dia kena fadlullahi, rasulullahi, kitabullahi, macam tu. Alaikum ke atas kalian, wa dan rahmatuhu. Rahmatuhu tu rahmahnya, rahmah tu senanglah kita ingat rahmah kan. Rahmah adalah bentuk dari maksud kasih sayang, kasih sayang. Rahmah. Maknanya Allah beri rahmah kepada kita. Daripada kata dasar itu rahmah yang bermaksud sayang, belas kasihan dan juga sayang. Jadi kita tipu dah dalam surah Rahman, Maha Pemurah, Rahim, Maha Pengasih, dan kali ini rahmah. Rahmah itu sendiri adalah kasih sayang. Kasih dan sayang. Lebih kuranglah kasih dan juga sayang tu lebih kuranglah. Maknanya itu saya ada satu kelas tu saya kata kita kena memandang orang dengan pandangan rahmah. Kita pandang tu dengan sayang. Kita tengok orang, semua orang kita sayang. Dah jadi Ebit Liu lah pula. Tapi macam itulah, maknanya kita pandangan rahmah kepada orang, kita sayang dia. Kita bukan benci dia, kita cuba hilangkan perasaan benci dia. Jadi begitu, kerana itulah begitu rahmah Allah kepada kita, dia sayang kepada kita, maka dia sanggup maafkan kita seperti yang dimaafkannya ke atas Bani Israel yang telah degil itu. Falaullah fadlullah yang alaikum wa rahmatuh, jika tidaklah kurniaan Allah ke atas engkau dan rahmatnya dan rahmahnya, mana kasih sayang dia. Kalau tak ada kasih sayang tu, lakuntum minal khasirin. Lakuntum minal khasirin. Lam ini ada mungkin tak perasan dekat sini. Kita dah belajar alhamdulillah, untuk itu li baris atas. Bila lam baris atas, bila lam tu baris atas, dia ada makna yang lain. Yang kali ini kita akan berjumpa, yang ini adalah dipanggil dia dipanggil huruf jawab dan taukid syarat. Huruf jawab dan taukid syarat yang jatuh sebelumnya. Ia bermaksud membawa pasti. Apabila didahului oleh perangkat syarat seperti lau, laula, lauma, seperti firman Allah, walaula daf'ullahi nas ba'duhum bi ba'dil lahummat. Jadi dalam ini digunakan lam ini sebagai penguat. Kerana ada lau kat sini. Kerana ada lau kat sini. Kerana itu dia ada lam kat sini. Dia punya jawab syarat. Jawab syarat dipanggil. Maknanya dalam bahasa Arab ni kadang-kadang dia ada bahasa yang dia combine. Dia combine. Contohnya la ilaha illallah. Bila dia la dikombinekan dengan illa. La ilaha illallah. La maujud illallah. Maknanya dia ada combination, dan tengah-tengah tu ada perkataan lain. Jadi Allah kata lau, la, lepas tu dia combine dengan lam. La dia panggil lam taukid. Maknanya pasti kamu, kalaulah tidak kerana kurniaan Allah dan juga kerana kasih sayangnya, pasti kamu, lakuntum, pasti kalian, minal khasirin. Khasirin apa? Golongan yang rugi. Orang-orang yang rugi. Dah ada yang sebelum ni? Kejap. Dah belajar? Dah. Al-khasirin di dalam ayat 27. Orang-orang khasirin ayat 7. Jadi maknanya mereka tidak menjadi orang yang rugi itu, ataupun mereka kena azab. Bila kena azab jadi orang rugilah. Ataupun dimasukkan neraka jadi orang rugilah. Tetapi Allah ada dua benda. Kerana kurnianya yang besar dan juga kerana kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, maka mereka diberikan peluang. Ada soalan ke? Ayat 64. Tak ada Okey, tak ada, kita sambung ayat yang seterusnya, ayat ke-65. Ini cerita lain. Cerita lain. Dia tak sambung daripada ayat tadi. Ayat tadi. Kerana itu kadang-kadang kita kena tahu cerita lah.
Dia lam waw dekat sini memanglah kita terjemahkan sebagai dan, tetapi dia waw mula cerita baru. Mula cerita baru. Walaqad, laqad, dari ada kombinasi lam dan waw, lam dan qad. Kita tengok kat tadi dia ada laqad ni, lam tadi kan. Huruf lam adalah sebagai penekanan harfun taukid, dan kalimah qad kita dah belajar itu adalah bentuk harf, rasanya bukan, dia isim. Dalam bentuk isim yang maksud telah. Saya sebetulkan. Ini qad dalam bentuk isim. Isim maksud telah. Kita dah belajar dalam ayat ke-60. Ke-60. Laqad. Jadi bila laqad ini dia adalah satu penekanan. Satu penekanan. Maknanya ayat penguat lah penekanan. Laqad. Pasti telah. Ataupun kita terus ataupun dia dikira sebagai huruf huruf sumpah. Allah bersumpah. Allah bersumpah pun boleh juga. Dia kira sebagai salah satu daripada huruf sumpah. Maknanya Allah nak tekankan. Allah nak tekankan. Maknanya di dalam Quran ni banyak ayat-ayat yang penguat. Mungkin dalam bahasan kita yang biasa kita tak gunakanlah laqad-laqad ni, tetapi dalam Quran ini dia nak cerita benda-benda besar kan. Nak cerita dengan bersumpahnya, dia nak cerita sebagai penguatnya. Jadi walaqad, dan sesungguhnya telah. Sesungguhnya telah, dan sesungguhnya telah. Alimtumul ladzi. Alimtumul ladzi. Alimtum apa? Alimtum. Kamu telah mengetahui. Kamu telah mengetahui. Alladzina, Orang-orang yang orang-orang yang. Maknanya Allah nak bagi kau dah tahu dah sebenarnya. Siapa dia? Orang-orang yang i'tadau. Laqad alimtumul ladzina tadaw minkum. I'tadau. I'tadau, tadi atas tadi dalam ayat ke-60 Muqtadin ni ada ayat Muqtadin, ini daripada kata dasar yang sama. Mereka telah melampau. Kali ini dalam bentuk fi'il madhi jamak. Maksudnya mereka telah melampau. Kata dasarnya adalah ain dal waw, yang masuk melanggar, melampau dan sebagainya. Jadi kita dah jumpa 3 kali dah. Aduun, musuh. Yang taduna, melampau ataupun melanggar hukum. Tadau, mereka telah melampau. Yang ini yang tadun dalam bentuk fi'il madhi mudhari'. Yang ini adalah dalam bentuk fi'il madhi. Dia berbeza. Tetapi kita kena tengok dia punya kata dasar tu ain dal waw. Minkum, dari kabilah kamu, fis sabti, dalam hari Sabtu. As-sabti, maknanya as-sabti tu maknanya bukan Sabtu biasa, tetapi dia ada alif lam makrifah, maknanya ada hari Sabtu yang tertentu. Sabti dah bentuk isim yang maksud Sabtu atau Sabath. Sabath. Di dalam bahasa dalam Yahudi dia dipanggil Sabath. Atau okey. Sabata yang bermaksud rehat, tidak bekerja, dia maksud rehat lah. Rehat saya lupa tanda ni. 502. 502 dia maksud rehat. Rehat, Sabat, hari Sabtu. Macam kita sekarang hari Sabtu ni rehat. Kita rehat. Tapi asalnya dia orang Yahudi lah berehat, tak boleh kerja. Macam kita hari Jumaat. Hari Jumaat kita hari utama kita. Jadi orang Yahudi hari Sabtu, orang Kristian hari Ahad. Jadi Allah ceritakan tentang keadaan tentang mereka yang telah melanggar peraturan hari Sabtu. Peraturan hari Sabtu. Dan kerana di dalam agama mereka ada soalan, Black Sabbath. Black Sabbath tu ada makna tu lah kot. Yalah mungkin. Saya tak tahu Black Sabbath tu apa. Tapi daripada kata dasar yang sama, benda yang samalah, Sabbath. Sabbath ni bermaksudnya rehat. Black Sabbath saya tak tahu. Nama kumpulan kot Jadi di dalam syariat mereka, hari Sabtu ni tak boleh bekerja, kena berehat. Maknanya bekerja tu sampai tak boleh memasak pun. Memasak pun tak boleh. Tak boleh bekerja, okeylah. Memasak pun tak boleh.
Itu adalah hari untuk beribadah. Sepanjang hari. Macam kita hari Jumaat kita. Tetapi hari Jumaat kita pada waktu solat Jumaat je kan. Fa idza qadaytumus solah fan fantasiru fil ard. Selepas kau solat, kau boleh bertebaran di atas muka bumi. Waktu solat saja yang tak boleh berniaga kan. Tetapi mereka tu sepanjang hari tak boleh. Jadi bila mereka tetap juga bekerja, tidak bekerja pun boleh jugalah. Maknanya Sabat dalam hal ini tidak bekerja lah, rehat tidak bekerja. Tidak bekerja. Jadi cerita dia tahu ke? Cerita dia kena kan. Maknanya bila dia ada cerita lah kan. Ceritanya adalah kerana mereka tak boleh bekerja tetapi mereka langgar dan mereka buat helah kan, iaitu yang dikenakan kepada satu puak yang kerja sebagai nelayan, maksudnya mereka dekat dengan laut lah. Jadi sebenarnya mereka tak boleh bekerja hari Sabtu tetapi mereka buat helah. Tu masalahnya, pandai sangat ni. Dia buat helah, apa, dia pasang pukat hari Jumaat, lepas tu dia angkat pukat hari Ahad. Jadi dia kata kami tak kerja, dia helah lah. Pandai pandai main hujah kan. Kami tak kerja kan, kami tak kerja kan. Ni pasang pukat hari Jumaat, ambil hari Ahad. Jadi mereka geramlah. Di dalam ayat yang lain, dalam surah yang lain diceritakan hari Sabtu tu pula ikan keluar banyak-banyak, melompat-lompat ikan. Hari lain tak ada. Jadi itu yang mereka geram tu. Tak boleh buat juga. Tak boleh habis nanti buat. Jadi mereka geram sampai kan mereka pasang pukat pada hari Jumaat. Jadi helah lah, helah untuk lari daripada hukum agama kan. Jadi buat helah lah dalam hukum-hukum agama ni kan. Sebagai contoh apa nama dia ada kisah pada zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dia ada orang kaya lah, orang kaya. Jadi dia nak lari daripada bayar zakat. Bayar zakat. Jadi sebelum cukup zakat ni kena bayar, zakat emas kena bayar apabila telah cukup haul, dah cukup setahun. Jadi dia punya helah adalah sebelum cukup setahun dia bagi ke orang. Sampai dia tak ada ni. Aku punya emas aku semua tak ada, aku dah bagi orang. Lepas tu dia ambil balik. Dia minta balik. So maknanya dia helah supaya tak bayar zakat, lari daripada tak cukup haul. Jadi orang tanya dekat Imam Syafi'i, ni apa hukum dia ni? Orang pun tahu dia buat helah kan. Jadi Imam Syafi'i kata tak boleh ambil zakat daripada dia. Kan? Tapi nanti di akhirat nanti dia akan dimasukkan. Allah akan masukkan dia dalam botol dan Allah bakar botol tu. Allah bakar botol tu. Dan Allah akan kata dekat dia, aku bukan nak bakar kau, aku nak bakar botol aja. Jadi kita jangan berhelah-helah lah di dalam agama ni. Jangan helah. Contohnya ada dulu budak-budak nakal kan. Dia kata nak bagi cukup 2 mahalah kan, nak solat 2 rakaat. Dia pusing lah. Kalau aku pusing macam mana? Bagi cukup 2 mahalah. Itu cari helah lah maknanya. Baik. Jadi mereka ni, jadi oleh kerana mereka buat helah macam tu, Allah kenakan hukuman kepada mereka. Faqulna lahum, apa dia? Kami telah kata Lahum? bagi kamu, bagi mereka. Kepada mereka, lahum. Kepada mereka, bukan lihim tapi lahum, kepada mereka. Allah kata kepada mereka. Allah kata kepada mereka. Kunu qiradatan khasiin. Kunu. Kita dah banyak tengok kalimah kana. Daripada ini termasuk daripada jenis-jenis isim kana. Isim kana. Jadi ini adalah kunu. Kita dah baca kanu, kuntum, kana, takuna, kana, takunu. Kunu. Hari ini kunu, jadilah kamu. Jadilah kamu. Iaitu dibagi tahu kepada ramai orang. Jadilah kamu. Kalau kepada seorang apa? Kun. Kun fayakun. Kalau pada seorang kun. Jadi kepada ramai kunu, jadilah kamu. Jadi
perintah Allah kepada mereka qiradatan. Kan? Qiradatan dalam bentuk isim yang bermaksud monyet. Daripada apa, kata dasar qaf ra dal yang bermaksud bergayut, menjadi hina. Kan? Maksudnya betul-betul betul-betul menjadi monyet. Tapi ini apa nama tafsiran lah. Ada yang tak setuju kata betul-betul jadi monyet. Kan? Ada yang kata ini adalah dalam bentuk simbolik, iaitu mereka menjadi hina. Allah hinakan mereka. Perangai, iaitu Allah kata perangai mereka ni macam monyet. Tapi tak jadi monyet. Tetapi saya lebih suka berpegang dengan pendapat yang mengatakan memang betul-betul mereka jadi monyet. Jadi monyet. Iaitu betul-betul jadi kera. Lepas tu 3 hari mati. Orang kita yang tak tahu baca ayat ni kata, oh monyet. Manusia betul lah jadi monyet, keturunan monyet-monyet ni. Ha, tak, Darwin. dah teori dia bercampur-campur teori Darwin pula dah. Dia tak terimalah teori Darwin tu, tetapi dia kata oh, monyet-monyet sekarang ni keturunan monyet dia orang ni kot. Allah tukar mereka jadi monyet, lepas tu mereka jadi anak. Pertamanya sebelum mereka jadi monyet ni dah ada dah monyet-monyet lain. Bukan mereka ni monyet yang pertama. Dan kemudian mereka 3 hari mati. Maka macam mana nak ada keturunan dia jadi anak monyet? Nah, itu masalahnya bila baca Al-Quran bengong seorang-seorang, fikir seorang-seorang kan. Jadi mereka menjadi hina. Mereka yalah bila jadi monyet tu satu penghinaan kepada mereka, digunakan hanya 3 kali dalam Quran ni dalam bentuk monyet saja. Jadi monyet tu khasiin dalam bentuk hina dina, khasiin. Mereka hina dina, khasiin. Saya tertinggal perkataan mereka 505. Mereka hina dina. Mereka hina dina. Mereka hina dina. Okey. Mereka hina dina. Baik. Mana tadi tu? Khasiin. 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 Mereka hina dina. Daripada kata dasar khasin alif yang bermaksud menghalau sesuatu lampu yang malap, membaling batu kepada sesuatu. Khasiin. Macam tak kena. Mana? Khasiin ni maksud hina dina. Kejap. Khasiin. Khasiin. Nanti saya betulkanlah bagi lagi maksud kata dasar ini. Maksud kata dasar ini. Kejap saya tanda. Takut terlupa. Maksudnya menghadap khasiin. Sekejap. Saya tanda untuk saya betulkan. Okey. Khasiin. Jadi mereka menjadi hina dina. Jadi begitulah yang hukuman yang dikenakan kepada mereka. Dalam Quran sebut mereka yang ini mereka jadi monyet. Dalam ayat lain mereka menjadi apa nama khinzir, jadi babi. Dalam ayat lain Allah hina mereka seperti keldai. Allah hina mereka seperti anjing. Tapi yang ditukar dalam bentuk fizikal adalah di sini sebut monyet, dalam ayat lain disebut mereka tukarkan kepada khinzir. Baik. Sambung ayat terakhir malam ni lah kot. Ayat terakhir ada 5 mufadah baru, boleh kot kan. Jadi selepas mereka ditukar sebegitu rupa, maka Allah kata faja'alnaha. Apa maksud dia? Faja'alnaha. Kami jadikan Kami telah jadikannya. Maka kami telah jadikannya. Maknanya kisah peristiwa mereka itu kami telah jadikan sebagai nakalan, sebagai peringatan. Nakalan. Sekejap saya tukar, tambah perkataan sebagai peringatan. Sebagai peringatan. Faja'alnaha nakalan. Nakalan. peringatan. Faja'alnaha nakalan 5 ke lama? Nakalan 5. Nakalan 5. Kenapa?
Kenapa ni? Sekejap saya betulkan ni. Tak tahu macam mana ni. Faja'alnaha. Oh, okey, 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 okey. Kenapa tak keluar dekat sini? Dia ada sabdu kat situ tu. Tak keluar Oh. dekat sini. Dalam editor dia betul. Hmm, mahal letak ni, letak ni. Betul lah tu. Nanti saya tengok balik lah. Saya tengok balik. Nakalan 5. Faja'alnaha nakalan 5 baina yadaihi. Nakalan sebagai peringatan dalam bentuk kata dasar nakala yang bermaksud contoh dan pengajaran. Maknanya contoh boleh, pengajaran pun boleh. 5 kali digunakan dalam Quran, dalam bentuk lain pun ada lah. Dalam bentuk lain pun ada juga digunakan. Nakalan 5. 5 maksudnya Untuk untuk apa? uh, bagilah, bagi. Untuk pun Bagi. boleh jugalah, tapi lebih sesuai bagi kot. Bagi yang. Bagi yang. 5 bagi yang. Ma tu kita bila terjemahkan kena ada komen pula dah. Komen ni. Ada tuduhan mengatakan Islamic banking pun guna helah teknikal. Tak ubah seperti kisah Yahudi ni guna isu untuk lepas diri. Komen sikit Ustaz. Ustaz komen ni. Dia sebab dia kata dia apa nama Islamic banking ni dia backdoor riba. Backdoor riba maknanya masuk ikut pintu belakang, tebuk atap. Buat riba tetapi dalam bentuk nak jadi mencantikkan. Jadi yang ini dia isu yang menjadi perbincangan lah, menjadi perbincangan dan tidak ada kata putus. Kan? Kerana di dalam kita zaman moden ini kita memerlukan pinjaman lah kan dan sebagainya kan. Jadi bila ada Islamic banking ini dia untuk menghalalkan benda itu kan, yang patuh syariah. Maknanya guna bank tetapi patuh syariah. Tapi orang-orang yang tak setuju tu kata lebih kurang aje. Kau tukar label aje. Kan? Sebagaimana kau pakai banking konvensional, kau kena interest beberapa peratus, yang ini ditukar kepada bentuk lain, nama tak panggil interest tetapi banyak tu lah juga. Kan? Jadi terpulanglah kepada anda, kan? Kalau anda tidak memerlukan pinjaman wang, kan? Saya ada kawan-kawan tak pakai langsung kan. Dia tak percaya, dia kata backdoor riba ni tak pakai. Jadi dia nak rumah dia sewa je lah rumah dia, takkan boleh lah dia nak beli rumah. Tapi kalau kereta tu dia boleh lah beli. Kereta dia kumpul-kumpul duit, dia beli duit, beli cash. Kan? Rumah tak adalah, rumah terpaksa sewa je lah sampai ke mati. Kan? Nak beli jauh lah. Dia adalah plan nak beli rumah. Plan nak beli rumah iaitu ada tanah, beli tanah dulu, lepas tu bina rumah sikit-sikit. Tetapi bukanlah jenis beli kondo ke apa ke semua tu mahal lah kan. Dia begitulah. Kan? Kalau nak rasa selamat, makanya memang betul-betul selamat, tak payah pakai bank walaupun perbankan Islam. Tetapi jika anda yang Malaysia lagi memerlukan insurans, memerlukan juga pinjaman bank, nak beli kereta, nak beli rumah dan sebagainya, maka sekurang-kurangnya gunakan konsep perbankan Islam. Yang ini tak boleh nak bagi kata putus. Jadi terpulang kerana dulu pun tak ada bank Islam. Dulu pun tak ada bank Islam. Jadi sekarang ni adalah isu-isu fiqh moden. Isu-isu fiqh moden ni. Ustaz, Ya. nak tanya sikit, mungkin masalah konteks tentang muamalat. Sehari dua ni dengar cerita tentang apa ni transaksi apa ni pembelian apa emas secara online tu kan. Ya. Sebab ada yang kata tak
sah diperlakukan transaksi tu yang beli emas gold bar apa semua tu melalui online. Dia perlu ada melalui yang orang kata secara fizikal dan ada akad. Walaupun kita beli online dia ada akad tapi secara fizikal. Jadi mau Ya, sikitlah ulasan kepada Ustaz. dia emas dan perak ni dia special sikit kerana dipanggil barang ribawi. Barang ribawi iaitu dia ada hukum-hukum yang tertentu. Sebagai contoh um, kita tak boleh nak tukar milik. Kita tak boleh nak tukar milik. Kita nak beli tu mesti terus beli. Cuma kalau kata online ini, ialah mungkin yang very strict itu adalah kata dia kata sebab dia mesti terus tukar, terus jadi milik. Tukar duit terus jadi milik. Tetapi pendapat moden kerana dimodernkan sebab kita beli online dan sebagainya. So maksudnya dia sama juga apabila kita beli barang online. Bila kita beli barang online, barang tu dah jadi kita punya, cuma dekat tangan kita tak ada lagi. Tetapi barang itu memang hak kita dah. Maknanya transaksi itu telah berlaku dan barang itu telah menjadi milik kita. Jadi milik kita memang tak pegang kat tangan tetapi milik kita. Kita boleh kata nak bagi dekat orang ke, kita boleh nak jual balik ke kan, sebab dia dah menjadi milik kita. Dan oleh kerana itu pendapat moden mengatakan maknanya transaksi kalau beli online itu sah lah. Sah. Walaupun dia emas, walau dia perak, iaitu dua-dua benda tu barang ribawi. Barang ribawi. Sebab itu barang ribawi ni dia special sikit. Dia tak boleh katakan kita nak contohnya kita ada emas kecil, lepas tu kita nak tukar emas lain yang besar kan. Orang perempuan biasalah. Dah kecil, dah nak lekat barang besar. Jadi dia yang kecil ni lepas tu dia tambah duit. Dia tambah duit. Tak boleh, tu tak boleh. Dia kena jual dulu, transaksi tu dia kena jual dulu emas yang kat tangan dia dan kemudian dah ada duit baru dia beli emas yang lain. Dia tak boleh tukar-tukar macam tu Jadi pada saya pegang pendapat yang mengatakan transaksi walaupun beli online itu adalah sah transaksi itu jikalau memang telah berpindah milik walaupun secara maya. Baik. 5 bagi yang baina yadai. Baina yadai ni saya cerita dia ada dua perkataan tetapi dua perkataan ini membawa satu makna. Saya cerita satu persatu dulu. Baina itu maksudnya di antara, baina. Daripada kata dasar bayanun yang bermaksud diasingkan. Diasingkan. Sebab bila dibezakan tu, kita dapat asingkan. Bila kita asingkan, kita dapat bezakan. Antara A dan B, kita asingkan dia. So that kita boleh tahu kan apa beza antara A dan juga beza antara B. Sebab kadang-kadang bila campur tu, kita tak nampak. Sebab itu kalimah bayinah. Bayinah itu adalah maknanya nak membezakan orang kafir dengan orang Islam. Bayan itu menjelaskan. Menjelaskan itu contohnya ayat Quran dia ada disebut satu perkara, kemudian ayat selepas itu sebagai bayan bagi ayat yang sebelum tu. Maknanya penjelasan kepada ayat yang sebelum tu. Dan juga anda mungkin pernah dengar tabayun. Tabayun itu orang cerita tentang apa orang datang, orang fasik datang, fa idza ja'akum binaba'in fasiqan fatabayyanu. Apabila datang orang fasik kepada engkau bawa berita, tabayyun dulu. Maknanya pastikan. Pastikan ia benar ataupun tidak. Jadi itu maksud baina, di antara. Asalnya maksud di antara. Lepas itu yadai. Yadai adalah bentuk isim yang maksud dua tangan. Kalau satu yadun, kalau dua yadai. Dari ulama. Kenapa tak ni tukar? Saya tak save tadi. Sekejap 508. Minta maaf sambil jajar, sambil betulkan nota. Sebab kalau tak, saya lupa tak betul-betul nota tu. 508. 508. Ya dah ya. Saya betul tadi awak tak nampak lah. Nanti bila saya dah save nanti barulah nampak Ni saya tulis dulu nanti saya tak save. Jadi kata dasarnya ya dalia yang bermaksud tangan.
nak kena betulkan ni. Nak betulkan panjang sikit. Saya lupa nak cerita beza dia. Jadi maksud yadun adalah tangan. Yadun adalah tangan tangan. Jadi digunakan dalam contoh-contoh yadun, idea, yada, dua tangan, aidin, tangan-tangan. Jadi maksudnya dia sama ada satu tangan, dua tangan ataupun banyak tangan. Jadi di antara dua tangan. Okey, bila baina yadai itu dia maksud di antara dua tangan, jadi dia bermaksud yang di hadapan. Kerana di hadapan, di antara dua tangan kita adalah di hadapan kita, yang berada dekat kita. Jadi di dalam ayat ini ia bermaksud nakala lima baina yadaiha. Dia menjadi pengajaran bagi orang yang semasa dengannya, yang ada di depan dia pada waktu itu. Maknanya kejadian kepada penduduk nelayan ini menjadi pengajaran kepada umat-umat pada zaman itu, yang mereka ada pada waktu itu. Jadi mereka dengar cerita kan, aku tahu tak kampung sana tu dah jadi monyet dah dia orang ni. Maknanya orang yang berlaku pada zaman itu. Wa ma khalfaha, dan yang selepas mereka. Selepas mereka pun dengar cerita. Ingat tak dulu kita dengar cerita tok nenek kita kata bila buat helah dalam agama ni ditukar mereka jadi monyet. Maknanya selepas mereka. Dan khalfa itu dalam bentuk isim zaraf makan, bukan makan, zaman. Ya ilah, kenapa? Zaman makan. Isim zaraf zaman, masa. Masa. Dan masuk di belakang. Di belakang. Maknanya di belakang. Di maknanya yang belakang, orang yang ke belakang. Yang menyusul selepas sesuatu. Selepas orang ini, orang itu. Sebab itu kita jumpakan dalam sebelum ini, kita lihat khalifah. Mana khalifah ini orang yang datang selepas. Dia ganti orang yang sebelumnya, dia datang selepas. Jadi khalifah itu maksudnya di belakang. Maknanya ayat ini bermaksud ia menjadi pengajaran bagi orang pada zaman itu dan orang yang selepas itu. Faja'alnaha nakala lima baina yadaiha wa ma khalfaha. Maka kami jadikan peristiwa itu sebagai pengajaran bagi orang yang ada pada zaman itu dan yang selepasnya. Wa mau'izatan lil muttaqin, wa dan mau'izah. Mau'izah adalah nasihat, pengajaran, lebih kepada nasihat lah, sebagai nasihat. Mau'izatan daripada kata dasar waw ain za, yang maksudnya nasihat. Nasihat digunakan dua kali, maknanya mau'izah selalu juga disebut dalam Quran. Saya tertarik, dia ada satu Saidina Umar, dia ada satu cincin. Dan dia tulis kat cincin tu, kafa bil mauti mau'izah. Kafa bil mauti mau'izah. Cukuplah kematian itu menjadi penasihat. Cukuplah mati itu menjadi penasihat kepada kita. Iaitu kita tengok orang mati. Sebab itu kita kena pergi tengok orang mati, kita kena kenang orang mati. Sebab kita tengok orang tu mati, ni mati. Ingat kata, dia dah mati, aku ni pun tak lama lagi mati. Jadi kematian itu sentiasa menjadi nasihat kepada kita kerana kita duk dengar orang lain mati. Jadi dia menjadi nasihat kepada kita. Tetapi kejadian-kejadian ni kepada siapa ni? Cerita tentang jadi monyetnya, jadi babinya, dia menjadi nasihat kepada lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa, orang yang takut, orang yang menjaga agama dia. Macam kita ni, bila kita baca, kita tak nampak benda tu berlaku di hadapan kita. Dan kita bukannya ada di tempat itu, yang datang beberapa tahun selepas mereka. Kita ni beribu-ribu tahun selepas kejadian mereka, tetapi bila diceritakan kepada mereka, kita boleh lagi mengambil nasihat ini kerana kita ni orang yang muttaqin, orang yang akan menjaga dengar berita ini
mendengar berita ini dan kita ambil pengajaran. Kita tak berani buat macam mereka. Kita tak berani untuk ubah-ubah hukum Allah. Kita tak berani nak buat hilah untuk membenarkan apa yang tidak benar. Contohnya macam sahabat kita tadi, contohnya adalah nak pusing lah. Contohnya interest, benda tu riba tapi tukar nama kepada interest, bunga. Baik je bunga, interest kan. Tetapi dia tak kata riba. Sebab bank dia tak ada kata riba 2%, tak ada. Ada orang mahu. Padahal dia riba kan, tetapi dia kata dia tak ada kata, dia tak ada kata. Datanglah beramai-ramai untuk membuat pinjaman dengan riba 20%. Orang tak nak, jadi ubah kan, ubah, cari helah untuk ubah kepada nama lain. Nama Arab. Baik, sebelum kita tutup kelas, ada soalan ke? Silakan kalau ada soalan. Okay, bagus kalau tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa minggu depan. Terima kasih Ustaz. Allah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.